Lelaki maut, Perodua Beza berlanggar dengan trailer di Jalan Emor. Bernama 14 Oktober 2025. Pukul 10 MYT. Ipoh, seorang lelaki maut apabila Perodua Beza yang dipandunya berlanggar dengan sebuah trailer di Jalan Emor dekat sini, awal pagi tadi. Pemangku penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Shazlin Mohamad Hanafiah berkata mangsa berusia 39 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas kesihatan. Beliau berkata sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh dikejarkan ke lokasi kejadian sejauh 13 km selepas menerima panggilan pada pukul 3.48 pagi. Kemalangan melibatkan Perodua Beza dengan sebuah trailer yang membawa muatan simen mentah. Anggota menggunakan hydraulic cutter untuk memotong sebahagian kereta tersebut untuk mengeluarkan mangsa, katanya dalam satu kenyataan. Shazlin berkata mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya dan operasi tamat sepenuhnya kira-kira sejam kemudian.